Okay, selamat pagi semua. Sihat semua? Sihat, alhamdulillah. Jadi, cuba duduk. Okay. Sini go. Jadi macam mana cuti kamu? Baik cikgu. Okay, kasih buat apa cuti? Saya main game sekarang ni. Main game. Oh. Terus ni, Saya tak tahu apa cikgu. habis buat apa? Tidur je kan cikgu. Tidur je. Habis homework saya bagi tu macam mana? Ada apa cikgu? Saya bagi homework dia minggu lepas. Ada cikgu. Saya tak tahu. Saya bagi Tak apa. Nanti siapkan nanti kat rumah. Baik cikgu. Okay. Jadi semua set ni? Sihat. Alhamdulillah. Makan tadi? Dah. Okey. Jadi hari ni saya nak teruskan dengan satu topik lah. Okey. Satu topik. Jadi sebelum tu, okey, cikgu nak tayangkan video kepada kamu. Cikgu nak kamu tengok video yang cikgu tayangkan ni dan cuba bagi tahu ataupun cuba teka apa yang kita nak belajar hari ni. Boleh? Boleh. Okey, tengok. Dan cikgu nak kamu teliti dan fahami apa yang terkandung dalam video tu. Ni apa? Ni cara ni. Dia belajar sembahyang kan? Okey. Siapa yang ajar dia tu? Jaga dekat masjid tu kan? Good. Good. Dia belajar. Kamu sudah dekat rumah? Nak cikgu. Solat bagus. Saya tu tunggu 4 rakaat. Dua je. Okey. Ni adalah dia nak buat apa? Dia tengok satu tempat di Malaysia ni. Ya, dia melancong. Saking melancong saya belajar lah. Dia nak tahu perkembangan. Okay, next season, next stage di mana pula? Okay, Okay, tempat kedua, pergi mana? Okay, jom kita tengok pertama. Dah dengar Malaysia kan? Okay. Okay, nak tanya. Cus. Yang mana ni cikgu? Ni saya tak pasti, tapi biasanya akan ada ni lah. Agama Kristian yang akan menghuni tempat ni. Okey. So tempat ketiga. Ya. Saya makan. Adalah apa ni upacara yang dilakukan oleh setiap penganut tu lah. Ini upacara dia. Malaysia. Ni sinonim dengan agama Hindu. Ya. Kamu kan gambar yang apa ni yang India kan? Oh ya. Jadi kamu pernah tahu. Ya saya India. Hasil dengan media kan? Ya. Saya tak tahu lah. Saya tak tahu nama tempat. Saya tanya pada. Tapi biasanya kamu boleh tengok kan gambar-gambar ni. Okey. Gambar kuih. Dekat dia rumah dia. Ni cara dia ke lah.
Assalamualaikum. Boleh awak kongsikan apa yang kita nak belajar pada hari ni? Tadi saya tengok video tu ada masjid, Masjid, okey. ada ranger, Okey. ada kuih. Kuih. Jadi mungkin hari ni kita nak pasal masjid apa? Masjid. Tambah-tambah Okey, tapi kurang tepat. Okey, Asif, tak cuba. Kita nak belajar tentang apa ni? Saya rasa sebab saya tengok banyak sangat orang sini pergi banyak tempat. Ya, okey. Ha. Saya rasa mungkin dia belajar agama. Okey, betul. Agama dan kepercayaan. Okey, jadi sebelum tu kan kita tahu, okey, kita ada beberapa agama, ada pelbagai agama di Malaysia ni lah. Betul. Okey, sebagai contoh, kita agama apa? Islam. Betul, agama Islam. Tapi selain daripada agama Islam, ada lagi agama-agama yang lain. Sebagai contoh je sebut. Awak apa yang awak tahu? India. Okey, India betul, tapi itu kaum. Agama dia lah agama Hindu. Oh, Hindu. Okey, Husni, apa yang awak tahu selain daripada agama ni? Saya pernah dengar agama Kristian ni. Kristian, okey, agama Kristian yang sinonimnya pada ni lah, penganut agama Kristian lah. Kita tengok yang tadi yang kamu tengok tadi dalam video tadi, okey, yang pergi gereja tadi, Saint Anthony Church tadi. Okey, jadi betul lah hari ni saya nak ajar tentang topik agama dan kepercayaan. Okey. Okey, kalau kita tengok di Malaysia ni terdapat pelbagai agama dan kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Seperti tadi lah. Okey, kalau kita orang Melayu adalah agama Islam, okey, orang India adalah agama Hindu, orang Cina adalah agama Buddha. Okey, kita tahu secara asas ni lah di Malaysia ni. Dan istilah agama ni merujuk kepada kepercayaan atau ajaran yang dianuti oleh seseorang kepada Tuhan ataupun sesuatu kuasa gaib yang lain. Maksudnya agama ni adalah merujuk kepada setiap manusia ni dia ada kepercayaan masing-masing. Macam kita orang Islam, kita ada kepercayaan kita. Kita ada rukun iman, rukun Islam. Itu juga dengan agama lain. Okey, seterusnya di Malaysia, Islam merupakan agama persekutuan seperti yang ditentukan dalam kandungan perlembagaan persekutuan. Okey, jadi kamu tahu tak dekat Malaysia ni agama Islam sebagai agama rasmi? Tahu? Tahu. Okey, betul. Okey, untuk kata kamu, di Malaysia ni adalah agama Islam merupakan agama rasmi. Tetapi dalam masa yang sama, agama-agama lain boleh Masukkan. bukan dimasukkan, diamalkan. Betul. Maksudnya bukanlah agama Islam je. Kalau apa ni, bukan agama Hindu ke, okey, agama Buddha, Kristian, bebas apa ni, mengamalkan ajaran masing-masing lah. Okey. Sebab agama lain bebas mengamalkan agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Okey. Boleh salin je dia. Tak apa, tak apa. Ya, salin. Okey, kumpulan ni saya guna kamu tahu je apa itu agama-agama. Okey, dia tahu yang pertama agama Islam. Ada berapa agama? Islam. Lagi? Buddha, Hindu, Kristian, Tao, Confucianism. Okey. Sebagai contoh, okey, dalam Islam kita wajib menunaikan solat 5 waktu sehari. Okey, wajib berpuasa. Okey, betul? Betul. Kamu esok tak ada benda nak puasa bulan Ramadan ni. Jadi kita sebagai penganut agama Islam, kita kena solat 5 waktu, kena berpuasa. Puasa penuh tak puasa? Betul. Okey, sepatutnya kamu tak dah tahun 6 dah. Jadi tahun depan nak masuk tingkatan 1. Ya, sekarang kamu kena berlatih dah. Kena puasa penuh. Kamu pun lelaki, dah besar dah. Betul lah. Pernah dia nak puasa. Memang dulu penat, tapi bila kamu dah berlatih, okey, setiap tahun insya-Allah berlatih. Betul itu. Ya, awal lagi mungkin. Okey. Okey, fokus tengok. Agama kedua adalah agama Buddha. Okey, agama Buddha ni menuntut supaya setiap penganut dia melakukan perkara-perkara yang baik dan meninggalkan perkara yang jahat. Okey. Dan mereka bersembahyang di wat. Okey, wat ni macam ni lah, macam dia punya tokong lah. Tokong. Okey. Kita masjid lah. Macam kita masjid lah, tapi dia panggil macam agama mereka panggil tokong. Okey. Seterusnya Hindu ialah percaya pada hukum kerana yang bermaksud jika berbuat baik maka balasan baik akan diterima nanti. Maksudnya dia percaya kalau dia buat baik dia akan dapat balasan yang baik juga. Okey. Seterusnya Kristian. Okey. Kristian ni dia boleh sembahyang secara bersendirian dan juga dia akan pergi ke gereja pada hari Ahad. Betul. Jadi kalau kamu tengok kawan-kawan kamu ada yang macam Matthew ke kan,
pada setiap hari Baik datang ni. Biar datang mungkin dia tak sihat kot. Okey. Sebenarnya agama tahu tu mementingkan keharmonian hidup dengan alam semesta. Okey, Konfusianisme menekankan sifat keprimanusiaan, mengamalkan prinsip hormat menghormati antara yang muda dengan yang tua. Okey, jadi dekat sini kamu tengok setiap agama ni dia menerapkan amalan-amalan nilai amalan-amalan mulia. Nilai-nilai murni seperti bertoleransi, berkemanusiaan dan sebagainya lah. Jadi bila lepas ni kalau orang tanya lah, okey Hasif, apa yang awak tahu agama saya pada agama Islam? Mungkin Hasif dah sebut dah. Muslim pertama, mungkin Muslim boleh beritahu, okey, saya pada agama Islam, kita ada agama Buddha, Hindu, Kristian. Jadi apa sebab kita kena tahu benda ni? Supaya kita saling menghormati antara kaum, antara penganut. Okey. Dan kita kena, bila kita belajar, kita mengetahui upacara, ritual, automatik kita akan menghormati kan? Betul tak? Kita akan hormat apa yang dia buat. Sama macam kita juga, agama Islam kita. Penganut agama lain dia akan hormati. Okey. Kita pergi upacara lah, kita punya apa ni, ajaran-ajaran dalam agama kita lah. Okey. Seterusnya. Ni contoh. Contoh. Macam ni. Okey, agama Islam, agama Buddha, Hindu, okey, Sikh, Tao, Konfusianisme. Tapi macam di Malaysia ni biasa kita tengok yang selalu kita dengar lah, agama Islam, agama Hindu, Buddha dan Kristian. Okay. Agama ni ada, tapi kita mungkin jarang dengar, betul tak? Betul. Ni lah contoh kawan kita. Okey, orang asli Batu. Okey, saya sebab saya ada meeting lagi, jadi saya nak kamu cuba baca. Okey, setiap kaum ni dia apa dia punya agama dia. Contoh orang asli. Okey, dia ada amalan kepercayaan dia. Okey, sebagai contoh diwarisi turun-temurun dan berkaitan dengan alam sekitar. Okey, itu tadi agama, ini kepercayaan. Okey, orang asli Bajau, Bisaya. Okey, boleh. Jadi kamu kena beza. Okey. Ni Ipan dan Malanau. Kadazan Dusun. Maksudnya ini agama dan kepercayaan. Okey, kepercayaan apa yang dia percaya? Contohnya percaya pada roh, percaya pada pokok, contoh. Okey, jadi kita kena tahu dan hormatlah. Okey, boleh? Boleh cikgu. Semua. Ni tadi saya cakap. Kau biasa pergi masjid tak? Saya selalu ikut ayah saya. Okey. Jadi cuba sebut sikit apa nama masjid yang kamu tahu. Masjid Assalam. Okey, jadi dah contoh masjid, okey, gereja, kuil dan juga pokok. Boleh bezakan kan? Okey. Jadi seterusnya ni. Cikgu takkan tengok kat cikgu. Okey. Jadi ini kepentingan agama dalam hidup kita. Yang pertama apa? Jadi manusia yang baik. Okey. Muslim Muhammad hidup dan percaya kepada pembalasan. Okey. Ni kamu boleh baca di dalam buku teks je. Jadi hari ni apa yang penting sekali cikgu nak kamu tahu jenis-jenis agama di Malaysia dan juga jenis-jenis rumah ibadat. Contohnya masjid, gereja dan juga wat, betul tak? Okey. Jadi itu saja untuk aktiviti pertama kita. Seterusnya kita akan teruskan aktiviti yang kedua. Okey, iaitu aktiviti puzzle. Okey. Seperti yang awak semua nampak tadi masa saya masuk, saya ada bawa satu kotak. Betul? Betul. Okey, siapa yang dah tahu apa yang ada dalam kotak ni? Hadiah. Siapa yang dah tahu? Angkat tangan. Saya hadiah. Awak sini, baik ke depan. Terima kasih. Apa cikgu? Okey, cantik. Menarik ya. Sila tengok apa yang ada dalam kotak ni. Sila keluarkan satu sahaja. Asyik satu kasih. Kosong itu boleh. Ya. Cikgu dah buat semalam. Okey, tunjuk dekat kawan-kawan. Satu saya. Aku bawa satu. Oh, Asyik menang lah. Asyik menang betul. Okey, terima kasih Asyik, duduk dulu. Okey, Azri. Azri, mari ke depan. Saya rasa ni macam cikgu raya ini je. Belum raya lagi. Nombor satu dapat RM3 je lah. RM1. Okey, dari bawah tadi kau. Okey, nombor 2. Okey, baik, terima kasih, duduk. Okey. Cikgu pun ada satu.
Cikgu dapat juga. Cikgu dapat nombor 3. Cikgu juga? Jadi cikgu dapat duit. cikgu lebih banyak tadi. Tiga RM30. Oh, Awak RM1, awak RM2. Nampak? Okey. Jadi dalam sampul surat ni, cikgu ada sediakan satu aktiviti, iaitu aktiviti puzzle. Jadi awak semua boleh buka. Okey. Boleh buka apa yang ada dalam tu. Keluarkan. Ada puzzle, betul? Betul. Betul. Tolong angkat. Okey, salah. Ada puzzle? Okey, baik. Jadi untuk puzzle ni, cikgu ada letak beberapa gambar. Okey. Iaitu gambar berkaitan dengan rumah-rumah ibadat yang ada dekat Malaysia. Okey, sebelum awak semua buat, saya nak tanya awak, apakah contoh rumah ibadat yang ada dekat Malaysia? Apa yang awak belajar tadi? Awak Apa ni? Gereja. Okey. Jadi cikgu bagi masa selama 5 minit untuk awak selesaikan puzzle tersebut. Cikgu boleh tak kalau saya nak beli ikut tak selesa nak duduk ni? Boleh tak masalah. Okey, jap. Jadi awak semua dah sedia? Dah cikgu. Dah kan? Okey. Cikgu bagi masa selama 5 minit. Okey, masa bermula sekarang. Kerja dalam bulan. Tapi saya tak ada buat cikgu. Ada yang ikut awak ni. Ibu tak Saya ada. rasa sama sangat cikgu. Saya sampai dah siap di sini. Allah. Okey, cepat masa berjalan. Masa berjalan. Jangan kacau. Cikgu dah hasil cikgu. Kenapa? Oh. Ya, Azri. Kenapa, Azri? Mana cikgu tolong dia? Tak apa. Dan saya tolong kamu kat sini. Ayolah. Tak apa. Sikit je dia tolong. Yang belakang ni okey. Ya. Betul. 20 minit. 3 minit lagi. Lagi 3 minit. 3 minit lagi. Saya sini kan. Wish, lajunya Asif. Kan. 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 Ini apa? Okey, masa tinggal lagi 2 minit. Cikgu kejap. Cepat. Siapa yang dah siap, cikgu boleh bagi hadiah. Dah siap cikgu. Okey, baik. Cikgu hentikan masa. Cikgu hentikan masa. Okey, dalam masa 1 minit 53 saat. Ada 2 ahli kumpulan. 2 kumpulan yang sama laju dan juga sama cepat. Okey, duduk. Okey, aku satu je. Biasa. Okey. Jadi macam mana kita nak supaya adil? Apa pendapat awak semua? Kita nak kosong ke? Kita nak balik ladu ke macam mana? Besar. Okey. Okey, letakkan pensel, letakkan pen. Okey, jadi memandangkan awak semua masa sama, 2 kumpulan masa yang sama, iaitu 1 minit 53 saat. Jadi Kita untuk berbicara. supaya awak semua dapat keadilan, cikgu ada satu dadu. Jadi siapa yang dapat nombor yang paling besar, dia adalah boleh menang. Okey. Setuju. Setuju eh? Setuju eh? Okey. Saya utamakan Azri dulu, silakan. Mana punya? Okey. 1. Nombor 2. Okey. Baik. Terima kasih Azri. Duduk. Cikgu. Okey. Duduk Azri. Duduk. Apa ni bergaduh yang belah ni? Okey. Terima kasih.
menang dalam aktiviti puzzle pada hari ini. Lupa dah. Okey Asyik. Ya. Anda kalau menang, saya nak tanya. Ini gambar apa Asyik? Kau tahu kan? Saya nak gambar candi. Candi, Bokong. Kokong. Betul ke? Betul. Betul ke Asyik? Saya rasa itu pun tepat. Kurang tepat. Okey. Kenapa awak Azri? Apakah gambar yang untuk berhasil? Kalau kita tengoklah cikgu, saya rasa ni kuih. 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 Okey, macam mana awak boleh senang tetapi awak tak tahu gambar ni gambar apa? Saya fokus pada game cikgu. Okey, maafkan saya. Okey. Cuti pun saya main game. Oh, patutlah. Banyak main awak ni Ya. Okey. Azri, Ya. ini gambar apa tu Azri? Saya rasa cikgu ni tokong cikgu. Kokong. Betul ke Azri? Betul. Okey, bagus. Betul. Satu. Okey, baik. Jadi untuk hari ini, selesai sahaja aktiviti puzzle hari ini, cikgu akan tanya awak. Kita ada sesi soal jawab sikit, iaitu okey, sila keluarkan pen ataupun pensel dan keluarkan satu kertas. Macam mana? Macam mana datang ke sekolah tu Cikgu, kertas ni? Saya nak bawa beg. Saya jadi kan. Awak banyak main game lah, apa lah. Aduh, asyik. Diri asyik. Game dulu. Lain kali, kalau awak lagi, saya keluarkan awak dari kelas ni. Boleh? Boleh. Boleh asyik? Boleh. Makan awak Okey, jadi tulis tarikh dan juga hari bulan hari ini. Baik. Cikgu bagi masa selama 1 minit sahaja. Minit cikgu. 1 minit sahaja. 2 Oh, minit lah, 2 minit. Okey. Cikgu bagi masa selama 2 minit. Saya nak awak selesaikan apa yang diperlukan dalam kotak dalam bulatan ini. Jadi, dalam masa 2 minit sila selesaikan. Okey, masa bermula sekarang. Tulis sahaja apa yang awak belajar sebelum ni, apa yang awak faham. Jangan meniru. Mana boleh tiru? Baru sekejap tadi awak belajar. Takkan dah lupa. Terima kasih kau. Aduh. Dia cikgu, saya dah siap. Dah siap kan? Dah siap, Okey, cikgu. baik. Sila letak pen, letak pensel. Aduh. Dah siap dah. Aku dah siap lagi. Baru sempat. Aku dah siap lagi. Okey. Jadi yang tadi untuk aktiviti tadi Asif telah menangi, Asif telah menangi. Jadi saya nak Asif dulu. Asif, Terus, bos. apa? Kita tengok. Awak semua dah siap tapi Saya belum siap, cikgu. Semua siap. Jadi saya nak Asif dulu. Mana Acik? Okey. Semua dah baca apa yang awak tulis dalam tu. Agama Betul. Islam serta rumah ibadat Indonesia. Yang saya sempat tulis adalah yang pertama agama kita. Agama kita Apa? Kami Islam lah. Islam. Islam. Okey. Dan tempat dia adalah masjid. Masjid bagus, betul satu. Yang kedua, Buddha, Buddha okey. dekat toko. Hukum. Betul ke? Betul. Betul cikgu, betul. Okey, bagus. Sebab tadi saya salah kat sini. Okey, lagi. Yang ketiga, saya tak tahu. Tahu. Tahu, okey. Dekat toko juga. Kat toko juga. Ha. Okey, duduk. Terima kasih. Terima kasih. Okey, Azri. Manakah awak dah siap semua? Jadi saya nak awak baca Senarekat Agama dan Kepercayaan serta Rumah Ibadat Ahli Indonesia. Silakan Azri. Boleh kan? Ha. Okey, cikgu yang pertama agama Islam cikgu. Baik, Kita dekat masjid. Masjid betul. Lepas tu kita ada agama Hindu cikgu. Baik.
dekat kuih. Kuih, bagus. Contohnya kuih Ramayana. Okey, lagi. Okey. Lepas tu kita ada Buddha. Buddha ni dekat tokong. Bagus, okey. Okey. Lepas tu kita ada agama Kristian. Kristian. Contohnya di gereja Saint Anthony, Dr. Cikgu. Bagus. Awak siap bagi contoh lagi. Semalam. Jadi cikgu, kita ada orang asli. Orang sini. Apa apa? Apa? Oh, cikgu. Okey. Cikgu saya tahu. Cikgu saya tulis kat sini Melayu cikgu. Saya tak tahu agama apa cikgu. Agama apa tu Melayu? Agama Melayu agama kita lah kan? Islam. Ah. Alah tu tadi. Aduh silap cikgu. Okey. Saya ubah balik cikgu nanti. Tu je cikgu. Itu je? Ya. Okey, bagus tadi. Lengkap ni. Okey, bagus tadi. Duduk, sini. Okey, Duduk. Sabar. Okey. Jadi, saya dah tengok kedua-dua jawapan, kedua-dua kumpulan. Jadi, saya rasa kumpulan Azli lebih bagus. Sebab Azli lebih beri contoh dia. Macam contoh masjid dia bagi. Masjid kat mana? Masjid kita boleh bagi masjid Assalam. Okey, bagus. Jadi, masa saya dah nak habis. Sebelum saya habiskan masa pada hari ini, jadi saya nak tanya Azli lah. Jadi Azli, Ya. apa yang belajar pada hari ini Azli? Cikgu, pada saya cikgu. Silakan. Kita belajar pasal apa ni? Agama dan kepercayaan cikgu. Bagus. Sebab hari ni kita dapat belajar tentang kepelbagaian agama. Contohnya kita ada Islam, kita ada Hindu, kita ada Buddha cikgu. Okey. Asyik jawab pula Asyik. Okey, duduk. Terima kasih. Aduh. Okey, Asyik bangun. Macam Azli tanya tadi. Tahu kita je ni. Oh, cikgu ke? Saya bagi Boleh. kawan. Boleh. Boleh. Okey. Kalau kamu tengok tadi kita ada tadi Azli sebut Islam dan Hindu. Okey, kita tadi juga ada agama orang kalau kat hutan. Apa dia orang asli? Kalau Iban tadi saya tak tahu kat mana cikgu Iban? Iban. Sarawak kot. Tapi biasa di Sabah saya dengar. Sarawak. Iban dekat Sarawak. Awak boleh tanya Matthew orang Sarawak. Saya lupa tanya cikgu tadi Iban tu orang mana. Okey, tengok. Jadi kepercayaan dia orang tu dia percaya dengan dia punya alam. Jadi kita tengok banyak agama. Kita kena apa dia? Kita kena menghormati agama orang lain. Betul tak? Okey, bagus. Terima kasih untuk jawapan tersebut Azli dan juga Hasif. Jadi untuk hari ini saya harap kita dapat faham apa yang diajar oleh cikgu, iaitu berkaitan dengan agama dan juga kepercayaan, dan kita dapat membezakan rumah-rumah ibadat yang ada dekat Malaysia ni. Jadi insya-Allah sama-samalah, sebab kita dalam kelas kita ni pun ada pelbagai agama dan juga pelbagai kepercayaan. Dan saya harap awak semua dapat menghormatilah agama-agama dan kepercayaan rakan-rakan awak dan juga agama-agama kita sendiri. Sebab agama Islam adalah agama yang perlu dianut di negara kita, dan juga kita perlu menghormatilah agama yang ada di negara kita. Jadi ada soalan lagi? Ada soalan? Cikgu saya ada soalan cikgu. Okey, baik. Boleh tak kalau saya nak puzzle ni cikgu? Boleh. Okey, puzzle ni awak boleh ambil. Kalau boleh saya galakkan awak tampal dekat belakang. Sebab saya nampak subjek sejarah ni kat belakang tu dia Kosong kan cikgu kan? Jadi awak boleh lah tampal puzzle kat belakang tu. Okey cikgu. Okey, boleh. Nanti Boleh. minta apa? AJK Betul keceriaan. lah kita ada. AJK keceriaan. Oh, keceriaan. Untuk menceriakan kelas kita ni. Boleh cikgu. Okey, jadi saya rasa itu sajalah untuk hari ini. Jadi itu lah. Betul kita ada kan? Awal tu. Betul. Bangun. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, pertama. Cikgu nak salam cikgu. Cikgu nak barang bawah ke cikgu? Tak apa, terima kasih. Barang sikit je.